Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani larangan perjalanan baharu yang melarang individu dari 12 negara. Ia bagi melindungi rakyat Amerika Syarikat daripada pelakon asing yang berbahaya, kata Rumah Putih. Larangan itu menyasarkan warga Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman, katanya dalam satu kenyataan. Trump juga mengenakan larangan separa ke atas pelancong dari 7 negara: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan dan Venezuela. Kedua-duanya berkuat kuasa pada Isnin, kata Rumah Putih. Trump berkata langkah itu didorong oleh serangan terhadap protes Yahudi di Colorado, di mana pihak berkuasa Amerika Syarikat menyalahkan seorang lelaki yang dikatakan berada di negara itu secara haram. Trump membandingkan langkah baharu itu dengan larangan yang dikenakannya ke atas beberapa negara yang kebanyakannya Islam dalam penggal pertamanya yang menyebabkan gangguan perjalanan besar di seluruh negara.